Sekumpulan remaja lelaki, Amir, Faiz, Badrul dan Ali, merancang untuk mendaki Bukit Gemuk lewat petang. Tujuannya satu, nak tengok matahari terbenam dari puncak. Mereka pernah dengar cerita-cerita seram tentang bukit itu, tapi anggap semua tu cuma mitos orang lama. Pendakian bermula jam 6 petang, langit semakin jingga dan suasana hutan makin sunyi. Bunyi unggas dan desiran angin mula kedengaran jelas. Namun mereka tetap ketawa dan berbual seperti biasa. Sehinggalah sampai ke satu selekoh tajam di pertengahan bukit. Ali? Semua terhenti. Suara itu kedengaran perlahan seolah-olah dipanggil dari celah-celah pokok. Ali? Ali menoleh ke belakang. Korang dengar tak? Macam ada orang panggil aku? Mereka semua diam. Faiz geleng. Mana ada? Jangan buat hal, bro. Tapi Ali tetap rasa tak sedap hati. Langkahnya makin perlahan dan tanpa mereka sedar, dia mula ketinggalan. Bila mereka sedar Ali tak ada, jam dah hampir 7:13 malam. Hari makin gelap. Mereka cuba hubungi telefon Ali, tapi tiada jawapan. Tiba-tiba, dari arah hutan, lebih jauh dari trek utama, mereka terdengar bunyi ranting patah dan sesuatu yang melompat. Dup, dup, dup. Antara celah pokok, dalam cahaya senja yang hampir padam, mereka ternampak susuk putih, tinggi, kaku, melompat satu demi satu antara pokok. Pocong, jerit Badrul. Bau busuk mula menusuk, bukan macam bangkai biasa. Bau dia kuat, hanyir dan buat dada rasa sempit. Mereka berlari turun tanpa toleh ke belakang, berharap Ali sudah lebih dulu turun. Namun bila sampai ke kaki bukit, Ali tiada. Ali hanya ditemui keesokan paginya oleh pasukan penyelamat, terduduk di bawah pokok, matanya kosong, badannya menggigil. Dia tak ingat apa-apa kecuali satu perkara. Saya ikut suara itu, suara emak saya dipanggil saya. Sejak malam itu, ramai pendaki yang cuba naik terlalu lewat mula melaporkan perkara yang sama. Suara memanggil nama mereka dari dalam hutan, bau busuk tiba-tiba dan kelibat pocong yang melompat-lompat dalam gelap. Penduduk sekitar sudah lama beri amaran. Bukit Gemuk bukan untuk manusia selepas senja.